Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, tuan-tuan dan perempuan, pagi ni Abang Pen berada di salah satu projek Reno Mega, okay, di Taman Macam Bubuk. So pagi ni kita akan buat inspection supaya segala plan-plan kita mengikut jadual dan mengikut apa yang ditetapkan. Okay guys, right, so dekat sini Alhamdulillah untuk kaposh ni dah pun siap. Okay, sekarang ni untuk hari ni insyaAllah raja-raja cat kaposh akan siap. Okay, untuk raja-raja jubin pun Alhamdulillah dah pun siap. Kalau you all perasan, dia ada design, ada design kotak macam ni. Okay, sebab apa tujuan design kotak ni? Pertama, owner dia nak satu kelainan. Owner dia ada 4 buah kereta untuk parking. Kita design untuk nampak macam tempat untuk kereta parking masing-masing di tempat masing-masing lah. Okay, dengan ruangan yang agak terhad untuk parking 4 biji kereta ni. So jadi lepas kita adjust, kita berjaya menghasilkan design yang macam ni lah. Sangat nice. Okay, sangat cantik. Okay, so raja-raja pemasangan tiang Roma pun dah pun siap. Okey, pemasangan dawai hijau di hadapan, pagar dawai hijau di hadapan pun dah pun siap. So insya-Allah tak ada apa hal, kita target rumah ni akan siap pada hujung bulan ni. Okey guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok di bahagian dalam pula. Let's go. Alright, jom. Okey, so dekat sini adalah bahagian yang kita buat penambahan lah. Ceiling dia agak rendah sedikit sebab kita kena ikut bumbung asal dia. Kalau masuk dalam ni tak rasa lah. Kan, mari kameraman kita masuk. Okey, untuk bahagian living room ni, saya dia lebih kurang dalam 21 kali 16 kaki. Saya yang sangat sesuai untuk buat ruang tamu, memang luas. Sekarang ni nampak messy sikit lah, nampak berserabut sikit lah. Okey, sebab masih lagi kerja-kerja, owner kena pindah-pindah barang tu kan. So insyaAllah bila siap nanti, memang sangat nice. Okey, owner request kita untuk buat shielding L-box lah. Sangat nice untuk jadi living area. Sini sangat-sangat jadi wow factor lah untuk owner. Sini adalah bahagian hall yang nombor 2. Okey, untuk bahagian hall nombor 2 ni kita cat kawasan ni. Okey, jom kita masuk untuk tandas. Okey, untuk tandas owner, asalnya dulu jubin dia sampai setakat ni saja. Jadi owner request boleh tak kalau dia nak tambah jubin sampai shielding? Boleh. Dengan Reno Mega tak ada apa-apa yang mustahil. Alhamdulillah, cantik bila jubin sampai atas. Pertama dia tak berkulat, dinding tu dia tak ada kesan-kesan ayak lah. Tandas tu dia jadi sejuk. Bila jubin penuh, tandas tu dia rasa jadi sejuk. Memang nice dan memang nampak mewah. Alright. Okey, untuk bahagian dapurnya pula, okey tuan-tuan dan perempuan, okey, kita ada buat extension sepanjang 8 kaki kali 35 kaki ya. Okey, so jadi dapur ni asalnya original dapur ni dia jenis L seperti ni. Kita pecahkan tengah ni. Kitchen cabinet ni masih lagi cantik. Jadi owner sayanglah nak pecahkan. So apa yang kita buat? Kita modify dia, kita sambung dia terus. Untuk ketinggian, okay, ni lantai asal. Okay, ni lantai tambahan. Alright. So kita akan bagi sama, kita akan render. Bila kita pasang jubin baru nanti, dia akan jadi sama je. Okay, pintu pun kita dah buat leveling siap-siap dah. Okay, untuk rumah ni bahagian luar, okay, sangat nice. Bahagian extension macam ni. Sebabkan tanah ni dia macam pucuk jala, dia ada macam corner sikit. Jadi kita kena buat 2-3 layer macam ni lah. Corner, macam tu. Satu lagi. Okay. Supaya kita tak termasuk belas padan orang lah. Right, so sekarang ni selesai dah kerja inspection kita di rumah ni. Alhamdulillah semuanya mengikut jadual yang okay. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, yang ingin merenovasikan rumah ataupun yang memerlukan hikmat pelukis plan ataupun yang memerlukan hikmat 3D designer ataupun interior designer, bolehlah hubungi tim Reno Mega guys. Okay guys, jumpa lagi guys. Bye bye.